pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersiaran selama uh, lebih kurang 45 minit hingga sejam. Okey, kita ada special presentation daripada founder sendiri. Okey, hari ini special. Bagaimana panorama perkasa akan membantu tuan-puan bagaimana untuk jana pendapatan secara sistematik, telus, dan diselia oleh Bank Negara Malaysia. Dan untuk tidak membuang masa, saya Azhar Ibrahim, kita daripada Puchong selaku MC tuan-puan pada pagi ini. InsyaAllah masa pembentangan nanti oleh our Group Managing Director, kalau tuan-puan ada sebarang soalan, ada sebarang kekeliruan, boleh terus unmute dan tanyalah. Boleh buat sebarang pertanyaan ataupun boleh letak dekat chat box. Kalau tak boleh unmute, disebabkan apa-apa, dan boleh letak dekat chat box sebarang pertanyaan. So dekat chat box juga saya sarankan agar tuan-puan boleh letak nama tuan-puan, okey, lokasi tuan-puan, siapa introducer tuan-puan dan juga berapa pendapatan impian tuan-puan. Dekat chat box tu tuan-tuan boleh nampak saya letak nama saya Azhar, lokasi di Puchong, introducer siapa dan berapa pendapatan impian saya lah. Tuan Khairul, saya ingat introducer Tuan Rishwal. Introducer adalah Tuan Rishwal. So untuk tidak melengahkan masa lagi, saya nak jemput our Group Managing Director untuk terus memberikan presentation dan ucapan laluan. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Yang izin Allah SWT izinkan kita jumpa pada hari ini untuk sesi penerangan e-business opportunity presentation. Bagaimana hari ini kita nak berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada hari ini, bagaimana sistem yang kita ada dalam sistem ALC Pano Duha Takaful Industri boleh membantu tuan-puan menjana pendapatan 500,000 sehingga 1 juta setiap tahun. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, hari ini kita akan bongkarkan. Saya Rishwal Othman. So, saya merupakan founder, group agency manager di bawah ALC Panorama Perkasa Sdn Bhd. So, kita di bawah Hon Leong provider, Hon Leong MSIG Takaful. Baik, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kita punya Master Admin, Chief Operation Officer iaitu Encik Azhar Ibrahim, dan selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, yang mana insya-Allah suara saya jelas tak jelas? Boleh test? Hello? 1 2 3. 1 2 3. Jelas Jelas ya. So mungkin Jelas. mungkin kena pakai loudspeak ataupun kena pakai hands free untuk connected. Boleh? Boleh saya teruskan? InsyaAllah boleh saya teruskan. Baik, selamat datang tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Saya sekali lagi saya perkenalkan diri saya Rishwa Othman, founder ALC Panorama Perkasa. Kita merupakan agensi di bawah Hon Leong MSIG Takaful. Okey. So kita punya projek leader kita hari ini adalah projek Duha, yang mana kita akan bongkarkan rahsia bagaimana sistem yang ada dalam industri takaful ini boleh membantu tuan-puan jana pendapatan setahun 500,000 hingga 1 juta setiap tahun. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, tuan-tuan boleh unmute just voice. Okay, tanya soalan terus. InsyaAllah saya tolong jawab. Atau kita ada ruangan chat box. So boleh tuan-tuan tanya dekat ruangan chat box tu. InsyaAllah kita ada tim kita, admin dan juga leader yang hadir pada hari ini untuk membantu memberi jawapan. Baik. Sedikit pengenalan saya tuan-tuan. Alhamdulillah, saya bermula dalam industri kewangan ini pada tahun 2005. Saya graduate daripada UPM, Universiti Putra Malaysia. So daripada tahun 2005 saya dah start dalam industri financial ini dari tahun 2005 sebagai agency manager di sebuah syarikat unit trust company.
Dan Alhamdulillah bermula tahun 2016 saya menceburkan diri dalam bidang takaful ini. Sehinggalah ke hari ini 2026 Alhamdulillah. So kita dah bantu ramai orang jana pendapatan pasif, sebagai part timer 4 digit, full timer 5 digit setiap bulan yang sampai jadi MDRT. Dan Alhamdulillah our agency juga kita dapat iktiraf lah, banyak lah daripada syarikat provider takaful. Antaranya adalah Million Dollar Agency. So saya dengan berbesar hati mengucapkan selamat datang pada tuan-tuan dan puan hari ini ke sesi EBOP Panorama Perkasa. Baik, sedikit pengenalan ataupun sharing. Kita punya, Alhamdulillah, agensi kita setiap tahun, kita bermula di Hong Leong MSAJ Takaful pada tahun 2021. So, di mana tuan-tuan dan puan kita dah berada dalam top 5. Okay, top 5. Top 5 ALC. Daripada 30 ALC nationwide di Hong Leong MSAJ Takaful. Begitulah juga pada tahun 2022-23, we are still in top 5. Alhamdulillah, pada tahun 2023 kita dah dapat award Million Dollar Ringgit Agency. Okay. Dan pada tahun 2024 we are still in top 5 dan also awarded sebagai Million Dollar Agency, Million Ringgit Agency. Okay, 2025, 26, okay, kita top 4. Dan juga di samping itu tuan-tuan dan puan, kita juga ada leader-leader yang kita telah lahirkan, yang mana mereka-mereka ni kan, uh, jadi menjadi leader top di nationwide, seluruh Malaysia, leader top leader kita, Alhamdulillah. Baik, matlamat kita mudah tuan-tuan dan puan, kita nak bantu tuan-tuan supaya kita nak tambahkan platform, tambah income dan knowledge dan juga skill secara konsisten, yang mana ilmu yang kita dan skill yang kita sharing kepada tuan-tuan dalam melalui projek Duha ini boleh membantu tuan-tuan untuk mencapai 1 juta income yang pertama, insya-Allah. Okey, dan juga visi kita, kita nak memastikan setiap ahli yang join kita, ejen di bawah kita, so mereka semua dah preferred as a peace of mind. Tenang, kerana apa? Kita dah ada financial strong dan juga paling best sekali, kita dapat bantu ramai orang. Okay, ramai manusia memiliki plan takaful ini. Okay, so tuan-tuan dan puan, inilah objektif kita, empowerment setiap ahli kita mencapai kebebasan kewangan. Alright, so yang paling utama sekali ialah kita di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, iaitu fully monitor, fully licensing, fully legit, okay, di bawah undang-undang Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan negara. Okay. Okay, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Baik, saya ada satu soalan saya nak tanya tuan-tuan. Okay, boleh tak komen kat ruangan chat box? Okay, what is your favorite number? Apakah nombor kegemaran anda? Boleh saya tengok? Okay, Cik Azhar 5. Alright, Alhamdulillah. Okay, kalau boleh komen lagi kenapa 5 lagi bagus. So, berapa? What is your favorite number? Cik Ridwan 7. Okay, mantap. Alright, okay. Baik, tuan-tuan dan puan, Cik Hairul berapa? Okey, saya punya favorite number ialah 28,000. Kenapa 28,000 ni? Kenapa 28,000 ni? Okey, pertamanya ialah, okey, Cik Hairul 17. Masya Allah. Mesti ada nombor tu memberi makna yang sangat besar lah, pada Cik Hairul. Baik, saya punya 28,000. So, kenapa 28,000? Kerana 28,000 ni dia refer kepada tempoh kita hidup di muka bumi ni 28,000 hari. 28,000 hari. Ya, betul. Cuba kita bahagikan 28,000 hari ini, kita bahagikan kepada 365 hari setahun. So, kita dapat berapa tahun? Ha, kita dapat berapa tahun? 365
Sorry, 28,000 bahagi dengan 365 hari. So, tuan-tuan dan puan-puan, ambil kalkulator, boleh kira, anda akan dapat jawapan lebih kurang plus minus 76 ataupun 77 tahun. Itulah tahun yang kita hidup di muka bumi ini. Kan? InsyaAllah, jika kita di umur panjang, Alhamdulillah. Baik, di sini, depan mata kita ni, depan mata tuan-tuan ini, saya sharingkan satu circle kehidupan. Iaitu, bila kita umur 0 tahun sampai 20 tahun, okay, di fasa ini kita tak bekerja lagi, okay? Kita hidup di bawah mak bapak kita. So mak bapak kita yang tanggung kita. So kita tak kerja, there is no income, tiada income pun, kan? Tiada income pendapatan untuk kita. Baik, daripada umur 20 sampai 40 kita dah start bekerja. Habis sekolah, ada yang bekerja, habis sekolah belajar, lepas habis belajar bekerja. So masa inilah kita akan dapat first job, first car, first house. Betul tak? Okay? So agak-agak berapa umur tuan-tuan hari ini? Boleh share. Okay, sekiranya umur tuan-tuan 30 tahun. Alright. So, kita bekerja, kita nak memastikan apabila kita umur 60, kita nak pension. Betul. Kita nak retired. Betul. Okay. Alright. So, umur ada yang umur 51 kan, ada yang umur 40. So, tuan-tuan, berapa tahun lagi tinggal sebelum tuan-tuan umur 60? Sebab apa? Apabila umur 60 nanti, kita dah semua akan pencen. Semua kita dah stop. Kita dah tak nak bekerja, betul? Kita dah boleh, kalau boleh ni, duit yang simpanan yang kita kerja selama 30 tahun ni, kita nak pastikan duit tu akan sustain, cukuplah diguna sampai umur 80. Betul tak tuan-tuan? So, hari ke hari, tahun ke tahun, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita pun dah naik umur 40. Bila kita dah naik umur 40, masa ni income kita pun dah naik. Alhamdulillah, kita dah start kahwin. Mungkin masa ni kita kahwin ataupun kahwin awal. Kereta, kita tambah satu lagi kereta. Rumah, kita tambah satu lagi rumah. Kan? Bukan tambah lagi orang rumah lah. Ada juga yang tambah orang rumah. Yang tu kalau siapa yang berani lah. Baik. So, whatever it is, kita akan pencet umur 60. Soalan saya nak tanya tuan-tuan. Adakah bila kita umur 60, duit kita ni cukup ataupun tidak? Cukup tak? Nak bersara. Duit EPF kita ni cukup tak? Ada orang kerja, bila umur 60, aku settle semua hutang. Alhamdulillah. Semua hutang rumah, hutang kereta. Tapi, ada tak duit tinggal untuk kelangsungan hidup? Ada. Tapi cukup tak? Tak cukup. Lepas 3 tahun, duit EPF itu habis. Lepas habis, buat apa? Berniaga, nasi lemak, uh, survival, kerja balik, ada yang kerja jadi guard, dulu manager, sekarang kerja jadi guard, kan? Banyak kes tuan-tuan. So, kenapa tuan-tuan berada di sini? Inilah bisnes dalam takaful yang akan membantu tuan-tuan untuk memberi passive income. Apa maksud passive income? Passive income ni, uh, bila kita bercuti, duit berjalan. Bila kita pencen pun, duit tetap berjalan. Duit tetap masuk. Itu maksudnya. So, that's why tuan-tuan, insyaAllah, dengan izin Allah, tuan-tuan hadir ke hari ini. Jom, sama-sama dengan kita untuk kita bantu tuan-tuan bina pendapatan pasif anda. Okey, inilah matlamat kita, insyaAllah. Alright. Okey. Sebagai ahli projek Duha, tuan-tuan akan dapat banyak manfaat. Okey, banyak manfaat. Okey, manfaat yang pertama, okey. So hari ini saya akan utamakan hal-hal 4 manfaat sahaja. Manfaat utama. Yang pertama, tuan-tuan akan berpeluang untuk mempercubakan pakej hibah takaful melalui sistem projek Duha. Apa kata tadi tu, projek leader tu, projek Duha tu apa dia? Sekejap lagi saya akan bagi penerangan. Manfaat yang kedua, tuan-tuan berpeluang untuk apa? Untuk menjana pendapatan passive income sehingga 5 digit setiap bulan. Okay, manfaat yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan akan menerima bonus yang sangat banyak dari syarikat. Dan seterusnya, manfaat keempat adalah legacy. Legacy ni apa? Apa yang tuan-tuan dah cipta selama berpuluh-puluh tahun income di bawah Projek Duha, di bawah ALC Panorama Perkasa, di bawah Hon Leong MSJ Takaful ini, tuan-tuan boleh diwariskan. Kepada siapa? Kepada orang yang tersayang. Okey?
Setakat ini jelas? Ada soalan nak tanya? Boleh saya teruskan? Alright. Jom kita bongkar, kita pecahkan, kita detailkan ni apakah itu manfaat yang pertama sekiranya anda join sebagai ahli projek Duha. Manfaat yang pertama ialah tuan-tuan berpeluang untuk mempercumakan pakej hibah takaful melalui sistem projek Duha. Okey, bagaimana tu? Baik, hibah sebelum rebah. Okey, inilah peluang untuk kita melindungi masa depan keluarga kita. Okey, apa dia tuan-tuan? So, ini dia. Apakah itu hibah? Tadi saya bagi peluang, saya bagi pendengar, tuan-tuan berpeluang untuk mempercumakan pakej hibah, pakej plan takaful ini. Okay, yang pertama, so kita akan fokus kepada produk hibah. Apakah itu hibah? Hibah sebelum rebah. Okay, hibah takaful adalah satu pemberian manfaat takaful kepada penerima yang dinamakan secara mutlak, tuan-tuan. Apabila peserta meninggal dunia. Apa maksud mutlak? Siapa-siapa pun tak boleh nak kontes duit yang kita terima daripada hibah takaful. Sebab apa? Kita adalah penama, penama yang telah diletakkan nama adalah penama manfaat yang mutlak. Okay, iaitu duit terus jadi pemilik penerima, tak perlu ikut faraid, tak perlu tunggu pusaka. Okey, ini dah kelebihan hibah takaful. Baik, ciri-ciri utama hibah takaful adalah, okay, sementara kita hidup, kita boleh namakan pindah bilik ini boleh dipindah bilik. Selagi kita hidup. Tapi bila kita dah meninggal, pindah bilik itu adalah tetap. Okay, bila peserta meninggal dunia, pampasan akan terus jadi hak penerima hibah. Tak boleh faraid dah. Terus dapat. Okay. So tidak dibekukan, tidak melalui proses pusaka. Dia ibarat shortcut terus. Bypass, bagi bypass. Okay. Cepat cair. Okay, biasanya klaim dibayar dalam beberapa tempoh, minggu ataupun bulan bergantung pada dokumen yang lengkap. Okay, lindungi waris bergantung. Kita dapat lindungi waris kita. Contoh isteri dan anak kecil kita dan ibu bapa kita lah. Sekiranya tuan-tuan, kalau kita meninggal, pampasan dia akan cepat terus cover. Cepat terus diberikan kepada isteri dan anak-anak untuk teruskan kelangsungan hidup. Apabila ketiadaan kita. Baik, apakah perbezaan antara hibah dan juga faraid? Jom kita pergi satu persatu. Hibah, alright, penerima dinamakan. Faraid, dia ikut hukum kiraan. Okay. So, terus kalau hibah, terus diberi kepada penama. Okay, untuk penerima faraid, ikut kiraan faraid. So, kalau 5 beranak, 5 beranak lah dapat. Tapi ikut kiraan. Lelaki, perempuan, ibu, bapa, datuk, nenek, ada dia punya percentage dia. Okay, persetujuan waris untuk hibah tidak perlu persetujuan. Kalau faraid, kena dapat setiap seorang persetujuan. Contoh, apabila seorang bapa meninggal dunia, so dia ada 5 orang anak, okay, 5, contoh 4 perempuan, 1 lelaki dan seorang ibu. Jadinya, sekiranya bapa tu ada harta pusaka, setiap harta pusaka itu perlu declare. Anak-anak kena urus dan uruskan pengurusan dan pewarisan harta pusaka bersama semua ahli keluarga berbincang kena dapat kata setuju. Kalau salah seorang tak setuju, maka ya tuan-tuan, so kadar yang telah ditetapkan oleh Farid akan digunakan pakai. Okey, contoh. Okey, bapa meninggal, so anak-anak semua, mak semua berkumpul, berbincang. Okey, rumah ni, duit ni, dekat tu sana, dekat sini, tanah ni, macam mana kita nak buat? Okey, seorang bagi, balong bagi cadangan. Apa kata kalau kita bahagi sama rata? Semua setuju tak? Okey, Angah setuju. Atok, Acik setuju. Lagi siapa? Alang tak setuju. Alang kata, kenapa nak? Apa? Contohlah, kenapa nak bagi sama rata? Ikut kiraan faraid lah. Kan dah ada. Dia tak setuju. So, kalau salah seorang tak setuju, maka kena ikut kadar yang telah
ditetapkan. Kalau semua setuju, so itu pun adalah faraid. Okey, status wang tidak dibukukan. Tapi kalau faraid kena bukulah selagi pengurusan dan pewarisan harta belum selesai. Kalau dah selesai, then baru rilislah harta pusaka. Tempoh bayaran cepatlah, hibah cepat, submit dokumen, semua dalam masa 7 hari bekerja suruh dapat. Lambat, faraid lambat lah macam-macam tuan-tuan. Nak kena naik pesaka kecil, nak kena hire lawyer dan sebagainya. So berbulan-bulan. Untuk pembahagian harta pula, okay, pemberi hibah dia boleh pilih siapa yang dia suka nak bagi. Nampak situ. Contoh, dia ada anak 5 orang. Dia nak bagi kat Along je. Contoh. Boleh? Boleh. Along je lah dapat. Yang lain tak dapat. Tapi kalau faraid, pembahagian ikut kadar syariah yang telah ditetapkan. Jadinya, pampasan kematian secara kesimpulannya, dihibah cepat. Tidak melalui faraid dan milik mutlak. Tapi kalau di faraid, lambat, proses rumit dan perlu dibahagikan. Jelas penerangan saya? Hibah versus faraid. Okey. Tujuan hibah, income replacement. Apa maksud income replacement? Okey. Soalan saya nak tanya, mungkin slide dia akan datang sekejap lagi. Okey. Apabila seorang meninggal, ataupun bapa, eh, atau siapa-siapa saja meninggal, adakah income akan terus berjalan? Ataupun income akan stop? Boleh tak jawab? Okey. Sudah pastinya apabila seorang meninggal, income dia tu yang dia kerja dekat Telekom ke, dia kerja dekat sebagai cikgu ke, dia kerja dekat mana-mana ke, income mungkin dah stop lah sebab orang dah meninggal. Jadi bila income stop, what happen to the family? Tak ada income lah. So that's why ini kita panggil income replacement. Berapa yang jumlah yang kita nak tinggalkan kepada anak isteri kita supaya mereka boleh hidup lagi 10 tahun. 10 tahun lagi setelah ketiadaan kita. Kenapa kita kena sediakan? Ini tanggungjawab kita sebagai breadwinner, sebagai suami, sebagai penanggung keluarga. Takkan kita nak mati, bila kita meninggal, takkan kita nak bagi anak isteri kita tanggung hutang kita. Tolong sambung bayar hutang. Tolong duit pun tak tinggal. Hidup susah. Rumah kena lelong, kereta kena lelong. Meminta-minta lagi. Poor, miskin. Masya Allah. Takkanlah kita nak meninggal dalam keadaan kejam. Ini sangat takut tuan-tuan. Inilah tanggungjawab kita. Kenapa tuan-tuan berada di sini? Inilah pertama. Kenapa ambil hibah? Ialah untuk income replacement. Yang keduanya pasti dan pasti selesai hutang. Ada setengah tu cakap. Setengah tu dia merancang lah kan. Kita rancang. Apabila aku dah pencen, duit-duit EPF aku mungkin ada dalam 500,000. Aku nak settle lah hutang. Alhamdulillah selesai hutang. Tapi bagaimana kelangsungan hidup? Duit dah bayar hutang, kena kerja balik. Padahal 30 tahun usaha sungguh kau-kau. Kan? Penat, peluh, jerih, demam ke apa ke, tetap pergi kerja. Tapi habis begitu saja. Tapi kalau tuan-tuan ambil hibah takaful, selamatlah duit dalam EPF tu. Selamatlah duit dalam tabung haji. Tak guna untuk bayar hutang. Sebab apa? Hibah ni dah standby dah, siap-siap untuk settle hutang. Bila meninggal lah. Kan? Nampak tu tuan-tuan. Jadi maknanya bolehlah bayar sampai mati. Sorry, bolehlah bayar dulu loan-loan yang belum habis lagi, bayar dulu. Kalau meninggal, so duit ni, hibah ni akan digunakan untuk bayar hutang. Dan juga untuk dana pendidikan anak-anak. Itulah kan. Kalau anak kecil lagi, bapa meninggal, Allahuakbar. Kelangsungan hidup tu. Kan? Belum cerita anak masuk universiti. Kan? Duit, yalah, loan boleh minta, loan boleh apply. Tapi untuk permulaan persediaan tu kurang-kurang 3-4 ribu juga, 5 ribu juga, betul tak? Kan? Itu belum kira lagi duit harian. Okey, dan seterusnya yang paling penting sekali, kelangsungan hidup keluarga. Inilah tuan-tuan tanggungjawab kita memastikan sebelum kita pergi, ataupun apabila kita pergi nanti, anak isteri kita maintain lifestyle. Makan, minum, pakai, tempat tinggal semua cukup. Ini dah kenapa tujuan. Baik, tuan-tuan,
Berapa yang perlu kita sediakan sebagai hibah takaful kepada orang yang tersayang untuk meneruskan kehidupan setelah ketiadaan kita. Ini dia. Pakar kewangan telah mensarankan, okey, 10 tahun income. Kalau tuan-tuan income 5,000, so setahun ada 60,000. So kali 10. So tuan-tuan kena sediakan sekurang-kurangnya 600,000 untuk hibah takaful kepada anak isteri. Jelas. Clear. 600,000 tu. Nak simpan mungkin tak sampai kan. Tapi Alhamdulillah, hari ni tuan-tuan ambil hibah takaful, dah cover 600,000. Masya Allah. Kan? Alhamdulillah. Allah telah bagi kemudahan kepada kita. Kan? Inilah kita bagi ilmu kewangan Islam. Kan? Yang perlu kita selami, dalami. Nampak tuan-tuan? So insyaAllah kita boleh bantu ramai lagi orang yang kat luar sana untuk menyelesaikan masalah mereka. Untuk mereka ambil hibah takaful ini. Seterusnya, hibah. Bukan untuk orang yang mati. Hibah untuk orang yang hidup yang ditinggalkan. Nampak tu tuan-tuan? Okay? Sama juga macam hibah. Sekejap ya. Allah. Kenapa slide ni? Slide short. Sekejap. Baik, minta maaf. Okay, kita ada jemput Ustaz memberi sedikit penerangan tentang hibah takaful. Okay, yang iaitu Datuk Dr. Profesor Ustaz Izhar. So, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Izhar, dipersilakan Ustaz. Sama juga macam hibah, bagi hadiah. Nak bagi sekarang. Cuba kita ambil takaful, takaful yang ada hibah. Ambil. Kalau tidak ni anak kita macam mana? Family kita nak bayar hutang. Tengok macam kadang hari ni orang pula beli kereta mahal. Beli rumah banyak-banyak. Hutang tapi tak ditakafulkan. Kereta takaful, kita tak takaful. Bila meninggal dunia, harta ditanggung oleh hutang tu ditanggung oleh anak-anak. Itu bahaya. Itu sebabnya perlu ada hibah. Rumah takaful. Yalah, maksudnya adalah kita ambil takaful kan. Kereta pun kita ambil takaful. Tapi kita tak ambil takaful. Kalau kita meninggal, Allahu Akbar kan. Siapa yang tolong bayar ni? Sebab tu kita kena ambil juga ni tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baik, ini realitinya tuan-tuan. Kalau kita terlupa nak ambil hibah takaful kan. Yalah, kita ada simpanan. Yang mana simpanan sanggup selesaikan hutang, selesai. Tapi tuan-tuan, apabila berlakunya kematian, okay, harta-harta di rakyat orang Islam di Malaysia ni, sekarang ni data dah tunjuk 2018 sekarang 2020 lebih 100 bilion harta dibekukan. Kenapa? Tak ada duit nak menyelesaikan pengurusan pusaka. Contoh tanah. Tanah besar. Anak ramai. Jadi nak kena selesaikan usaha faraid. Bila nak kena usaha faraid, tanah tu nak tengok status apa lagi. Nak kena pecah geran lagi. Macam-macam tuan-tuan nak pakai duit. Allahu Akbar kan. Banyak benda nak kena settle. Kurang-kurangnya satu keluarga kena sediakan at least minimum 5,000. Dengan guaman lagi. Macam-macam lah. Kan? Kalau nak pecah lot sampai 10 lot, 50,000. Mana nak cari tuan-tuan? Kalau yang ada duit, okey lah. Kan? Yang tak ada duit, habis. Itu yang jadinya sekarang ni. Realitinya. Banyak lagi lah. Kan? Dan juga yang berlaku kematian, duit nak apa? Nak bayar kepada lawyer. Nak cairkan tanah ni. Nak cairkan segala aset yang dekat dalam bank. Tak dapat selesaikan. Akhirnya, ini dia. Harta persekutuan orang Islam Malaysia yang tak dituntut. Lebih 100 bilion tuan-tuan. Amount sangat-sangat besar. Bilion tu. Bukan 1 juta. 100 bilion. Baik. Tuan-tuan, ini dah soalan. Saya ulang lagi. Kalau kita meninggal kemarin, adakah income kita masih berjalan? Nampak tu? Kalau kita bekerja dengan orang, kalau kita meninggal kemarin, apa jadi income kita? So, tuan-tuan, this is the reality. Income kita akan stop. Okay? Isteri akan terbeban dengan hutang. Rumah terpaksa dilelong. Okay? Kalau income stop. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Na'udzubillah, misalnya ibu atau pewaris perlu bantuan. Jadi,
Ini dia tuan-tuan. So, inilah penting. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, pentingnya hibah takaful. Baik, saya ada sedikit penerangan, okay, yang telah selalu dinasihatkan oleh arwah bapa saya. So, saya panggilkan penerangan ini adalah saya panggil Father's Presentation. Okay, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, keluarga kita hari ini dibahagikan kepada empat type ataupun 4 level. Yang pertama adalah charity. Ini ya. Charity. Okay. Yang kedua adalah poor. Yang ketiga adalah comfortable. Yang tinggi sekali adalah luxury. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya pasti keluarga tuan-tuan dekat level ni. Betul tak? Comfortable, cukup pakai alhamdulillah. Makan minum pakai semua cukup alhamdulillah. Okey, luxury, mewah hidup, level ni alhamdulillah. So tuan-tuan punya level, tuan-tuan punya family dekat level ni. Kenapa tuan-tuan punya family level dekat level ni? Sebab apa? Sebab ada seorang yang bekerja bertungkus lumus untuk memastikan level keluarga tuan-tuan dekat level comfort dan luxury ini. Iaitu kita panggil person is at work. Iaitu tuan-tuan yang hari ini yang bekerja penat, jerih, siang, malam, bekerja untuk family, makan, minum, pakai cukup, okay, rumah dan sebagainya dekat this level comfortable luxury tuan-tuan. Betul ke betul? Betul tak? Kan? Alright. So, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, apakah jadi sekiranya person yang bekerja yang bertungkus lumus untuk family ini didiagnosis terkena dua event ataupun dua malapetaka, iaitu kematian, okay? Peristiwa kematian ataupun terkena penyakit kritikal atau total permanent disability. Kalau meninggal, what happened to the family? Sebab family bergantung harap kepada kita, tuan-tuan. Kalau kita meninggal, what happened to our family? Okay, kalau kena penyakit kritikal ni apa? Jantung, stroke, kanser, okay, bedridden, stroke, tak boleh nak bangun dah, tak boleh nak bekerja. Banyak kes-kes yang berlaku terkena penyakit kritikal jantung sampai bekerja, daripada bekerja terus diminta berhenti bekerja, tak boleh bekerja dah sebab sakit, nak kena berulang balik ke hospital, tuan-tuan. So, income pun stop. Sama juga dengan total permanent disability. Dah berlaku kecacatan kekal. Kaki patah ataupun cacat dan sebagainya. So, tuan-tuan dan perempuan, apabila berlaku dua peristiwa ini, apa jadi pada family kita? Ini dia. Our family akan jatuh daripada comfort, daripada luxury, jatuh ke level miskin, poor. Atau paling teruk sekali, charity. Charity ni kebajikan, tuan-tuan. Kena minta bantuan. Allah, na'uzubillahi min zalik. Dan minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara keluarga kita apabila setelah keadaan kita maintain kat level comfortable dan luxury. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, bagaimana nak memastikan bila saya back dia jadi macam ni, dah ulang punya banyak. Masya Allah. Sekejap. Okay, bagaimana untuk memastikan our family kita yang jatuh ni maintain, ataupun kita nak memastikan family kita ni maintain, tuan-tuan, dekat level comfort ataupun luxury setelah ketiadaan kita ni, tuan-tuan. Setelah berlakunya terkena dua peristiwa ni, kematian atau critical illness, total permanent disability, kecacatan kekal ni, tuan-tuan. Bagaimana? Kita perlukan satu booster. Apa dia booster? Money at work. Money yang menggantikan kita untuk bekerja, asbab untuk bekerja, untuk memastikan family kita maintain dekat level comfort. Duit. Asbab duit. So that's why, tuan-tuan dan puan, berapa yang kita perlukan untuk memastikan jumlah duit yang ada, yang diperlukan untuk sebagai booster money at work untuk memastikan family
maintain level comfort berpuluh-puluh tahun lamanya. How? Bagaimana nak pastikan? That's why tuan-tuan perlunya hibah takaful. Sebab tu kena ambil hibah takaful. Yang tadi saya buat pengiran awal-awal tadi. 10 tahun. Kalau gaji 5,000 sebulan, kali 12 bulan, kali 10 tahun. 600,000 tuan-tuan. Ni dia. Ini bukti dia. Kalau tuan-tuan ambil hibah takaful, alhamdulillah, kegembiraan tuan-tuan beri kepada hadiah yang paling istimewa, yang terakhir, yang kita beri kepada orang yang paling kita sayang setelah ketiadaan kita. Masya Allah. Ejen takaful datang, waris kita, isteri, bagi tahu, Assalamualaikum puan. Okay, saya ejen daripada si Fulan bin si Fulan. Beliau dulu ada ambil dengan saya satu hibah. Nilai dia 1 juta. So ni cek ni dia letak atas nama puan 1 juta. So sekarang dia dah meninggal. So hibah ni adalah hak milik puan lah 1 juta. Bayangkan tuan-tuan perasaan isteri kita ketika itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Wow. Dapat feel kan? Ni dia tuan-tuan. Pentingnya hibah takaful. Baik, realiti kehidupan. Siapa dekat sini pencari nafkah utama keluarga? Income sebulan berapa anggaran? Kalau income tu berhenti esok, berapa lama keluarga boleh survive? Ini dia calculation dia. Kalau income tuan-tuan 8,000 sebulan, kali 12 bulan, kali dengan 10 tahun, tuan-tuan kena ambil hibah takaful 960,000. Kalau gaji tuan-tuan 3,000, kali 12, 36,000 kali 10 tahun, iaitu 360,000. Okey, tuan-tuan, ini baru 10 tahun. Belum hutang. Belum mendirikan anak. Belum lagi. Ini untuk survival sahaja. Okey. Oleh yang demikian, saya menyediakan satu form kiraan income protection. Projek Duha. Okey. So, tuan-tuan boleh screenshot. Okey, boleh isi nama, tarikh lahir, nombor handphone, status, bujang ke, berkahwin, bilangan anak ada tak berapa. Okey, untuk maklumat B, tuan-tuan tulis income bulanan berapa, income tahunan berapa, kali 12. Okey, berapa tahun nak protect? Nak 10 tahun ke, 15 tahun ke, atau 20 tahun ke, atau 25 tahun. Okey, jumlah income protection berapa? Jumlah income protection ni maksudnya daripada income bulanan, kali 12 jadi income tahunan. Okay, daripada income tahunan tu kali berapa tahun nak cover. Contoh nak cover 10 tahun kali 10. Kalau income contohnya tuan-tuan punya gaji income bulanan 3,000. So kali dengan 10 dapat income tahunan 360,000. Jadi nak dapatkan jumlah income protection kali berapa yang nak protect. Contoh nak ambil 10 tahun. Kali 10 tahun jadi 360,000. Tulis besar-besar kat bawah 360,000 yang saya perlu protect, yang perlu saya sediakan sebagai hibah takaful. Okey, komitmen C apa? Loan rumah ada berapa? Tulis tinggal berapa. Loan kereta ada tinggal lagi berapa? Business loan ada tak? Kad kredit ada tak? So kira campur semua. Komitmen C hutang berapa? Katakan hutang 20,000. Baik. D, dana masa depan untuk pendidikan anak. Kalau anak 2 orang, rasa-rasa pendidikan anak berapa nak sediakan? Saya nak sediakan untuk kos pendaftaran saja. Seorang 5,000. So kita ada berapa orang? Contoh tuan-tuan kalau kata ada 3 orang kena ada 15,000. Contoh. Okay, belanja bulanan keluarga berapa? Untuk dana pasangan? 1,000 ataupun 500 sebulan. Kira sekali. Okey, baik. E, jumlah perlindungan yang diperlukan. Okey, income replacement. Okey, yang tuan-tuan tulis dekat maklumat B tu, tulis kat situ. B ada income replacement 360,000. Hutang berapa? Hutang. Hutang tadi kata hutang katakan ada 100,000. Okey. Education plan. Anak-anak tadi semua berapa nak berapa? Katakan tadi 15,000 campurkan pasangan. Okey, pasangan ni katakan nak bagi RM500 sebulan. Kali setahun 6,000. Kali 10 tahun 60,000. Letak situ 60,000 campur 15,000. Jadi jumlah perlindungan yang diperlukan B campur C campur D dapatlah E. Jumlah coverage yang dicadangkan. Okey, F sekiranya tuan-tuan dah ada sedia ada
hibah, just letak je kat situ. Nanti tolak lah. Tolak E, tolak F. Kalau F kosong, E tolak kosong lah. So, jumlah yang tuan-tuan perlukan. Okey? Jadinya, ini dia. Berapa sebenarnya tuan-tuan perlu sediakan hibah takaful sebelum kita tinggalkan mereka. Jadi insyaAllah nanti ejen-ejen ataupun kita as a ejen takaful akan bantu tuan-tuan untuk memastikan apa nama? Kita sediakan sebut harga. Sebut harga apa nama? Sebut harga untuk ni sebut harga ni lah tuan-tuan. Okay, sekejap Okay, maaf. Boleh saya teruskan? Ada soalan setakat ni? Ini contoh dia. Ini contoh. Siap bagi contoh lagi. Ini kata contoh dia. Nama ni adalah Risho Othman. Lahir pada tahun 1998, 1980. Nombor handphone 012. Okey. Kahwin. Okey. Anak 4. So, income bulanan contoh 5,000. Income tahunan 60,000. Kau nak cover 10 tahun. So, income protection 600,000. So, ada hutang, loan rumah 200,000. Ni contoh loan kereta 40,000, personal loan 40,000, business loan 40,000, kad kredit 20,000. Kata total hutang 340,000. Okey, untuk anak seorang katakan 40,000 kali 4 160,000. So untuk dana pasangan katakan berapa ni? 240,000. Mungkin sebulan 2,000 kali 12 24,000 kali 10 240,000. So total E, okey, B 600,000, C 340,000 campur dengan D 400,000. So total coverage yang dicadangkan kena sediakan adalah 1.3 juta. Okey. F ada tak? F kosong. Okey. Contoh. Jumlah yang diperlukan 1.3 juta, tapi katakan hari ni nak apply berapa? Apply dulu 500,000. Nanti boleh tambah. Ataupun nak terus apply 1.3 juta hibah. That's the best. Right? Alhamdulillah. Okey. Ini contoh sebuah harga. Bila apabila dah siap, kita akan sediakan sebuah harga kepada tuan-tuan. Alright. Ini dia. So sebuah harga untuk saya yang berumur 46 tahun, contoh Jet Rich, cadangan perlindungan kewangan. B, protection 600,000. C, 340,000. Dana masa depan keluarga 240,000. So total 1.33 million. Berapa sebulan yang saya kena bayar? Okey, sebut harga. Kalau saya ambil 90,000, RM100. Kalau saya ambil 180,000, RM200. Ini tak cukup lah. Kan? Kalau saya nak cukupkan terus, ambil sebut harga 3. Okey, 1.3 juta. So, bulanan baru RM490 sebulan. Hari ni saya apply. Alhamdulillah, lulus. Kalau saya meninggal, katakan kalau saya meninggal kemarin lah. Kemarin lah. Dah lepas sehari selamat lah. So, anak isteri saya akan terus dapat 1.3 juta. Walaupun saya mau bayar sekali 2-3 kali, tak sampai 1,000 bayar contoh kan. Bayar sekali ke 2 kali ke 3 kali, tetap dapat 1.3 juta. Alright. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan RM100, apa yang boleh kita bantu keluarga tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan boleh bantu untuk keluarga anda? Dengan RM100 ni. Ini dia tuan-tuan. Okay, dengan RM100 sebulan. RM100 sebulan je. Kata untuk permulaan yang katakan. Sebab apa kita berfaham. Zaman sekarang ekonomi, kos segala naik. Minyak pun naik. Everything is going up. Okay. Tapi, whatever it is, at least minimum, tuan-tuan kena sediakan. At least kita tahu. The maximum berapa you kena ambil. Ini minimum RM100. Dengan RM100, umur tuan-tuan kalau 30 tahun, nilai coverage hibah tuan-tuan 310,000. Kalau umur tuan-tuan 50 tahun, 115,000. Makin tinggi umur, coverage makin rendah. Sebab apa? Lagi tinggi umur, risiko tinggi. So coverage pun lagi rendah. Jadi ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil RM100, 300,000 hibah takaful,
RM200, RM600 plus minus, kita scale double up. Kalau ambil RM300, RM900. Kenapa perlu mulakan sekarang? Umur muda, premium rendah. Okay? Umur muda, premium rendah. Mudah kita nak upgrade. Kalau kita meninggal hari ini, RM300, dah sedia dah. Tapi masalah cukup ke tidak lah, wallahu alam. Okay? Baik. Ini dia. Kenapa kita kena mula sekarang? Lock umur muda, premium rendah, coverage lebih tinggi. Baik. Ini dia. Hutang tak pernah mati, loan rumah, loan kereta, loan bisnes, rumah sebagainya lah. Tetap kena bayar tuan-tuan hutang. Saya refresh balik jumlah sebenar yang diperlukan, income, protection 10 tahun, hutang, campur dengan dana pendidikan. Ini contoh lah. Saya pada kat sini ada contoh 1.9 juta. Ini contoh lah. Alright. Okay, seterusnya. Di samping saya cerita tentang, saya terang tentang hibah takaful, medical card pun perlu juga. Kena ada juga untuk treatment sakit. Kalau kena penyakit kritikal hibah, kena penyakit kritikal jantung, kanser dan sebagainya, nak kena pakai duit juga. Habis pula. Jadi, ambillah hibah medical card di bawah Hong Leong MSG takaful pun kita sediakan annual limit sehingga 1 juta setahun. Yang ni boleh kontak dengan kita punya ejen atau tuan-tuan jadi ejen. Baik. So, dah selesai manfaat yang pertama, panjang lebar. Komplit penerangan. Hibah takaful. Baik. Manfaat yang kedua, bagaimana tuan-tuan boleh jana pendapatan. Produk tadi dah so wow. So, nak memperkenal, nak promote pun senang lah. Dan kita dah faham apa dia hibah takaful tadi kan. Pentingnya hibah takaful, betul tak tuan-tuan? Jadi, atas dasar kepentingan hibah takaful ni, kita kena apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, kita dah ada ilmu ni, kita kena sebarkan ilmu ni. Tolong orang kat luar sana, bantu lagi ramai. Okay? Manfaat yang kita sediakan ini. Supaya tuan-tuan, bila kita bantu lagi ramai orang, kita pun akan dapatlah income. Nampak tu tuan-tuan? Okay? Baik. Tuan-tuan dan puan, kita di bawah ALC, Agency Leadership Corporation. Kita ada 3 level. Okay? Tuan-tuan jual hari ini sebagai agensi eksekutif, as an agent biasa. So, the next level adalah agency director. So, agency director dah ada 2 income. Okay? Basic commission plus dengan overriding. Okay? Untuk level yang pertama. First level. Okay? Dan seterusnya, executive director. Executive director, barulah tuan-tuan akan entitled overriding daripada atas sampai 4 level ke bawah. Tuan-tuan akan earn income antara director di bawah tuan-tuan. Income lagi besar. Baik. Kenapa tuan-tuan kena jadi ejen takaful? Kenapa tuan-tuan kena jadi ejen takaful di bawah ALC Panorama Perkasa Projek Duha kita ni? Sebab komisen kita dibayar tinggi. 35%. Sebagai agensi eksekutif, tuan-tuan nak pakai agensi director 41%, tuan-tuan. Komisen dibayar hari-hari. Hari-hari ada duit. Hari ni kita tolong seorang. Esok kita tolong seorang. Okay? Setiap hari kita tolong seorang. Ambil hibah. So sebulan kita ada 30 klien. Setiap hari kita ada komisen masuk, tuan-tuan. Nampak tu. So kalau tuan-tuan tolong orang, tolong customer, ambil hibah, kalau katakan contoh dia ambil simpan kat tuan-tuan 3,600 kat dalam Hong Leong MSG takaful. So income tuan-tuan RM1,260. Kalau 30 orang jumpa orang yang sama ni, income tuan-tuan sehari RM1,260. 30,000 lebih kat 40,000 income tuan-tuan. Wow ke wow. Okay. Ini formula kita. Okay. Contoh. Anda refer, anda just tolong lah. Refer ni tolong. Tolong 4 orang sahaja. Buat kes lah. Ambil hibah tak sebulan. 4 kes sebulan. Okey, 1,200. Orang bayar RM100 sebulan. Setahun 1,200. So, komisen tuan-tuan, 35%. 1,680 dah. Masya Allah. Setahun, 20,000 income tuan-tuan. Nampak tu? Sebulan buat tolong 4 orang aja. Seminggu seorang.
Kan? So, kalau tuan-tuan buat kerja simple, kerja macam ni, berturutan, uh, konsisten, tahun pertama income tuan-tuan ada 20,000, tahun kedua tuan-tuan income tuan-tuan dah nak jadi 40,000, tahun kedua dia jadi macam snowball. Maaf salah, bukan 20,000 yang tahun ketiga, 60,000. So dia secara tak langsung, tahun ketiga dapat time, dah ada 5,000 sebulan. Bagaimana dapatnya 5,000 tu? Tahun ketiga jadi snowball. Tahun pertama 20,000, income 1,600 kali 12. Okay. Tahun kedua double up. 20 campur 20 jadi 40. 40 campur 20, tahun kita jadi 60,000. Minta maaf Ni salah ni. Saya kena amend balik. Alright. Sekejap saya snack. Baik. So, sebulan jadi 5,000 lah. 60,000 bahagi dengan 12. 5,000 tuan-tuan. Part time ya. Part time. Tapi kerja jalan lah. Baik, jom tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok sikit berapa income sebagai agency director dan juga executive director. Okey, sebagai agency director, anda akan dapat dua income. Income yang pertama adalah 35% commission plus dengan overriding atas diri sendiri 6%, jadi itu jadi 41%, dan juga level 1 agency director. Contoh, tuan-tuan, level tuan-tuan adalah agency director. Tuan-tuan ada downline, bawah tuan-tuan adalah agency executive biasa. So mereka buat sale, tuan-tuan akan dapat overriding 6%. Kalau mereka AE ni, executive biasa dah nak jadi level direct, jadi agency director, so overriding tuan-tuan pun dah jadi 10%. Ini dia income percentage untuk agency director. So bagaimana pula dengan income to executive director? Executive director tuan-tuan akan entitled 4 level of income. Okay, personal income 35 campur dengan 6%, level kosong ataupun agent di bawah. Okay, so dan juga kalau di bawah juga ada level 1 director, the whole group dia tuan-tuan akan dapat overriding 10%. Anak lah, kita ni level 1 adalah anak, level kedua adalah cucu, level ketiga adalah piut, level keempat adalah miut. Betul? Anak, cucu, piut, miut. Betul lah. Kan? 4 level tuan-tuan. Jom kita tengok income seterusnya. Baik, ini dia tuan-tuan. LC kita sistem. Saya nak memperkenalkan, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan. Kita ada satu formula, itu sistem kita di Projek Duha. Itu formula 1416. Nanti saya akan sharing kepada tuan-tuan. Okey. Baik. Sebagai agensi eksekutif, bagaimana cara tuan-tuan untuk naik pangkat sebagai agensi director? So, tuan-tuan kena buat production 50,000. Kalau tuan-tuan rekrut ketika agensi eksekutif, grup di bawah pun campur juga. Cukup 50,000, tuan-tuan akan nak jadi agency director. Sebelum nak jadi agency director, tuan-tuan akan entitled untuk overriding 41%. 35 campur dengan 6% overriding. Level 1 lah. Okay. Bagaimana untuk agency director nak pangkat jadi agency eksekutif? Mudah ya tuan-tuan. Iaitu apa? Tuan-tuan kena cukupkan 4 ejen sahaja yang aktif, yang pecah telur. Rekrut 4, tuan-tuan terus auto naik jadi executive director dan tuan-tuan akan entitled untuk dapat semua layer-layer 4 level of overriding tersebut. Jelas tak? Okay. Ini dia. Bagaimana strategi tercanggih ini? Kita ada formula 1416 ni, bagaimana income dengan sistem yang kita ada, proposal ataupun sistem Projek Duha kita 1416 ni duplikasi, boleh bantu tuan-tuan jana pendapatan 500,000 sehingga 1 juta setiap tahun. Bagaimana? Ini contoh. Sebagai contoh, tuan-tuan join hari ini sebagai ejen biasa. So, tuan-tuan recruit, ajak Siti Ali Nurul Abu join tuan-tuan. Okay, 4 yang pertama aja. Selepas tu Siti akan bawa lagi 4 dia, bawah dia. Ali akan bawa 4 dia, Nurul akan bawa 4 dia, Abu akan bawa 4 dia. So, dalam Projek 2, just complete 4 sahaja. 4 sahaja tuan-tuan. Okay, then sistem ni akan auto bergerak, akan bagi income kat tuan-tuan. So, katakan setiap seorang buat sale
bantu orang dapatkan hibah dalam RM3,600 setahun. Okay. Okay. So secara tak langsung, jadi RM3,600 FYSC lah. So Siti punya sale seorang satu sale lah. Campur dengan Ali, campur dengan Nurul, campur dengan Abu, campur dengan group of Abu, campur dengan group of Nurul, campur group of Ali, campur group of Siti. Total semua jadi 72,000. Tuan-tuan akan auto naik jadi agency director. Bukan setakat agency director. Terus naik executive director lah sebab dah ada 4 di bawah complete. Ini dia tuan-tuan, income simulasi. Bila tuan-tuan dah nak jadi agency director, BD dia adalah business director. Sama lah. Okay. Executive director. So apabila tuan-tuan dah ada 4 di bawah, okay, sekiranya 4 di bawah dah nak jadi agency director, so setiap satu grup buat setahun 100,000 je. 100,000 cukup. Okay. So untuk level 1, tuan-tuan akan dapat group sales 400,000. 4 kali 100,000. So ada 400,000. Tuan-tuan, berapa overriding tuan-tuan dapat? Tuan-tuan akan dapat overriding 10%. Iaitu 40,000 tahunan. So level yang kedua, cucu. 4 kali 4. Ada kita panggil simulasi 1, 4, 16. 4 kali 4 dah ada 16 executive director ataupun agency director, yang mana setiap director buat 100,000 setahun je. So 16 kali dengan 100,000, group sale untuk level 2 tuan-tuan adalah 1.6 juta. Berapa income overriding tuan-tuan dapat? Tuan-tuan akan dapat 6%. So your income adalah 96,000 overriding dekat level yang kedua. Level yang ketiga, so 4 kali 4. 16 kali 4. Dah ada 16 level yang kedua. 16 kali 4. So 16 kali 4 dah jadi 64 director. Duplikasi. Nah, kita ambil ni 1, 4, 16. Duplikasi 4. 4 je. That's why dalam prosedur mudah. In our mindset, kita terapkan just rekrut 4 saja. Hidupkan 4 je. The rest tu kita akan buat sales. Kita bantu lagi ramai orang right Malaysia having takaful ni. Alright. So level yang ketiga dah jadi 64 orang. Okay, 16 kali 4, 64 agency director. Setiap director buat 100,000 setahun. So 64 kali 100,000. So dah jadi 6.4 juta overriding yang tuan akan dapat level yang ketiga. Level yang ketiga adalah 4%. So kali dengan 4%, so tuan akan dapat 256,000 level yang ketiga overriding setiap tahun. Baik. Level yang keempat. Dah ada 64 dekat bawah. Level yang ketiga. So 64 pun akan cari lagi, tolong lagi 4 yang pertama di bawah mereka. So mereka pun akan dapat 4. Mereka akan cari atau rekrut 4. So 64 kali 4. Sudah ada 256 agency director. Setiap 256 agency director ini buat 100,000 sahaja setahun. So 256, okay, kali 100,000. Tuan-tuan punya group sale level yang keempat adalah 25.6 juta. So tuan-tuan akan dapat overriding 4%, iaitu 1,024,000 overriding yang tuan-tuan entitled dapat level yang keempat, collect setiap tahun. So campurlah level 1 punya overriding, level 2 punya overriding, level 3 and level 4. Total income overriding tuan-tuan potensi 1.4 juta setiap tahun. Bahagi 12, your income bukan 4 digit, your income bukan 5 digit, your income is 6 digit income every month. 118,000. This is the reality dalam industri takaful ini tuan-tuan. Yang saya hormati sekalian. Setakat ini jelas? Ada soalan? Okay. Seterusnya. Ini saya refresh balik. Saya refresh sekali lagi supaya tuan-tuan lebih faham. Hari ini katakan tuan-tuan adalah executive director. So, tuan-tuan rekrut bawah tuan-tuan ada Siti. Siti pun dah jadi agency director ataupun ED. So, grup dia pun buat besar. Dia buat 100,000. Contoh dia buat 100,000 sebulan. Contoh sebulan. So, di bawah Siti ada Ali. Ali pun adalah AD ataupun ED. Dia pun ada team. Sebulan buat 100,000 sebulan. Nurul pun sama. Abu pun sama. Okay. Anak Siti, Ali, cucu, Nurul, anak, cucu, cicit, Abu, piut. Okay. So, katakan mereka dia buat setiap sebulan 100,000 saja. So, your overriding level 1 berapa? 10%.
Level 2 6%. Level 3 4%. Level 4 4%. So your income monthly 24,000. Sekiranya tuan-tuan ada 10 city ataupun 10 ahli, berapa income anda? Kalilah 10, 240,000 setiap bulan. Nampak tak? Alright. Selesai manfaat yang kedua, jom kita pergi manfaat yang ketiga. Manfaat ketiga adalah tuan-tuan akan menikmati bonus daripada syarikat. Antaranya monthly bonus, kita ada iPad, kita ada cash reward, monthly cash reward, kita ada trip reward, pergi Turki, baju insentif, Jakarta trip, trip insentif lagi. Dan kita ada Facebook ads reward, kita ada trip reward, so many reward monthly. Okay. And also sponsorship for Facebook ads, case reward, top 3 reward. Ini antara gambar reward yang trips ke Bali. Alright. Ini antara yang kita punya campaign dah lepas. Baju. Okay, ini juga adalah baju. Dan terbaru kita punya campaign recruitment baru habis. Okay, kita ada new campaign. Sekejap lagi saya akan sharing. Okay. Dan baru lepas Terori Raya daripada SLMT. Okay, itu dia. Okay, banyaklah, banyak. Okay, 4 manfaat sebagai ahli projek 2. Manfaat yang keempat adalah legacy. Legacy ni tuan-tuan senang. Apa yang tuan-tuan dah bina dalam projek 2, ratusan ribu setiap bulan, jutaan setiap tahun, income ini boleh diwariskan. Boleh diwariskan. Tuan-tuan boleh lah training anak-anak tuan-tuan. Jadi macam tuan-tuan, insyaAllah. Nanti bila dia dah besar, dia sambung je legacy ni. Income-income ni boleh diteruskan. Wow ke wow. Sangat wow tuan-tuan. Okay. Okay, ini antara testimoni ejen-ejen kita di Projek Duha. Alright, so income buat part time sahaja 3,000, part time saja 3,000, part time saja 5,000 lah, 1,800. Alhamdulillah, rumah percuma, kereta percuma. Duit yang buat takaful ni boleh bayar rumah. Okay, boleh bayar kereta. Alhamdulillah. Yang ni part time juga pun dah income berapa? Berapa tu? 12,000. Wow. Ni full time 30,000. Nampak tu tuan-tuan. Buat online saja. Okay. 25,000 ada, 5,000 pun ada. Masya Allah tuan-tuan. So bagaimana nak mula? Mudah jadi projek 2 tuan-tuan. Kita ada 4 langkah mudah. Pertama sekali tuan-tuan nak join, kita step 1, tuan-tuan ambil dulu protect untuk diri sendiri. Hibah takaful. Serendah RM100. Ambil dulu. Itu mudah. Step yang kedua, baru kita daftarkan tuan-tuan sebagai ejen. Daftar tuan-tuan sebagai ejen. Kita daftarkan tuan-tuan sebagai ejen yang sah lah. Ambil TBE, kalau yang dah ada TBE, terus codedkan. Alright. So, bila dah coded, manfaat yang kedua, terus run this project Duha. The first four. Cari 4 yang pertama di bawah tuan-tuan saja. Tolong mereka, bawa tim tuan-tuan. 4 yang pertama. The first 4. Okay. The rest tu, buat sale. Bantu lagi ramai orang kat luar sana yang perlukan hibah. Kita ramai orang hari ni perlukan hibah tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Okay. So, tolong mereka. So, di samping tolong mereka, kita akan dapat income yang banyak. 41% tuan-tuan. Okay. Dan step yang keempat, tuan-tuan, duplikasi akan jadi sistem auto. Copy paste. 4 yang kita bawa tu akan buat benda yang sama juga. Ulangi step 1, step 2, step 3 dan step 4. So, begitulah berlakunya auto system. That's why tuan-tuan jom projek Duha ni, semua adalah automate system. Right? Okay. Alhamdulillah, kita juga dapat full support daripada top management Hon Leong MS Haji Takaful, daripada CEO Encik Burhanuddin, okay, dan juga CDO Encik Helmi. Mereka kata tak sabar-sabar lah nak tengok projek Duha shine, time to shine ni kata. Okay. Ini antara aktiviti kita buat setiap bulan, full day coaching. Alright. Juga antara yang kempen yang sedang berjalan, iaitu Tier 1 Startup Leaders Pano Annual Conference Pulau Langkawi. Just collect 15 poin sahaja. Okay, bagaimana setiap satu AD, okay, dapat 1 point. Alright. Rekrut 1 poin. So rekrut 15 je. Okay, dah dapat dah
tiket ke Langkawi. Tier kedua, Elite Builders. 300,000 group sale. Tuan-tuan jadi leader, buat group sale 300,000, dapat satu tiket ke Turki. Nak pergi jauh lagi, kita ada tier 3, boleh pilih. Kalau tuan-tuan qualify tier 3, itu tuan-tuan buat group sale 500,000, tuan-tuan akan dapat satu tiket pergi London. Kalau tuan-tuan qualify tier 3, tuan-tuan kena pilih sama ada tier 2 ataupun tier 3. Tier 1 confirm dapat lah, semua akan dapat. Alright? Wow, jom bersama-sama kita fly to London and Turkey. Okey, antara kempen yang sedang berjalan, ni Regional Durian, ni Fiesta Durian, Pesta Durian. Submit satu kes sahaja. Makan sampai sendawa. Oh, sampai sendawa. Wow. Ni buah apa ni? Buah blackthorn lah. Buah apa? Buah musangking lah. Buah OI lah. Udang merah lah. Ni semua buah ni antara yang grade-grade. Grade-grade A punya buah. Satu je buat submission, tuan-tuan. Okay. So kita di Panorama Perkasa, kita sekarang ni kempen sedang berjalan. Bulan 4. Mission bulan 4. Submit satu kes, dapat reward RM50 hingga RM100. Satu kes tau. Reward 50 ke RM100 tau. Gila. Mana ada orang buat? Subhanallah. Okay. So yang sedang berjalan, iPad reward. Okay. Okay. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kepakaran kita di Panorama Perkasa, kita ada Pano Digital Academy. Yang mana tuan-tuan kita boleh explore dalam bidang digital. So bagaimana automate system. Kita akan memperkenalkan automate system melalui sistem leads. Leads yang masuk, funnel leads untuk buat sales, online recruitment. Okay. Online, it's all about online lah. Okay, insyaAllah. Knowledge ni kita akan kongsi kepada tuan-tuan through our program Pano Digital Academy, Pano Fast Start, Pano Premier Club, Pano Directors Club, and Pano ALC Club. Okay, ini dia adalah Facebook Ads kita punya secret module. Alright, so our training program, setiap hari Senin kita ada agency training, agency meeting 10 pagi. Kita ada BOP setiap hari Selasa malam dan Jumaat pagi. Skill dan monitoring system, mentoring one-to-one, offline dan online program. Okay, alright, so tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, hibah takaful kini semua dah digital lah. Mudah. Online sales, online recruitment, permohonan online, sembahkan kelulusan online. It's all about online. Submission online. Claim online. Nak jadi agent pun submit online. Mudah, tuan-tuan. So, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, tuan-tuan join hari ini, it's all about online. Mudah, hanya dunia di hujung jari. Kita akan kongsikan all knowledge digital ini dengan tuan-tuan. Plus juga offline kita tak tinggal. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, apa yang bestnya hari ini, kita ada tawaran yang istimewa untuk tuan-tuan. Apa dia? Baik, apakah syarat nak naik jadi agency director? Syarat dia tuan-tuan kena completekan 50,000 FYSC dan recruit at least kurang-kurangnya 3. Baik, hari ini tak perlu, tuan-tuan. Sebab kita akan bagi title ni dekat tuan-tuan. Dengan syarat tuan-tuan start as a step 1, ambil hibah untuk diri sendiri. Step 2, isi borang dan coded. Okay, itu saja. Okay. Step 1, 2, 3 ni, so tuan-tuan akan kita promote direct appoint as a agency director. Alhamdulillah. So boleh WhatsApp, tuan-tuan boleh WhatsApp dekat introducer tuan-tuan hari ini, bagi tahu kalau saya nak jadi AD. InsyaAllah nanti introducer tuan-tuan akan guide tuan-tuan untuk proses 1, hibah takaful, submission hibah takaful. Step 2 untuk proses pendaftaran tuan-tuan. Okay. Jadi saya ulang sekali lagi. Ini dia. Untuk proses ni, step 1, ambil, kita akan ambil hibah, proses hibah tuan-tuan. Step 2, coded. Semua sudah coded. You can run this business is yours. Okay. Just follow, copy and paste our system leveraging. System leverage. Okay. Okay. Kalau tuan-tuan submit hari ini, so tuan-tuan akan still entitled 1 baju Panorama Perkasa khas untuk tuan-tuan. Okay. Okay. Monthly dapat, bulanan, yearly pun dapat. Okay. Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah.
saya ucapkan kepada tuan-tuan yang akan memilih projek Duha untuk career path tuan-tuan. InsyaAllah saya Rishwan Uthman. Kalau tak ada terkasar bahasa, saya mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, pada hari yang sama setiap Selasa malam dan hari Rabu, Jumaat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pass over kepada Tuan Azhar. Alhamdulillah. Okay, terima kasih presentation ABOP daripada Tuan Group Managing Director, Tuan Rishwan. Okay, so kalau ada sebarang soalan, kita buka sesi Q&A. Sesi Q&A. Kalau ada sebarang soalan, boleh unmute ataupun boleh letak dekat chat box. Okay, silakan.